Assalamualaikum guys. Hari ni kita dapat berita petang tadi bahawa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tak dapat kekebalan imuniti lah cerita dia. Dan untuk apa ni kes saman civil Yusof Rauter cerita dia. Maknanya Mahkamah Tinggi tolak permohonan dia untuk mendapatkan satu perintah penangguhan atau kekebalan imuniti dari segi saman sivil yang dilakukan oleh Yusof Rauter terhadap dia atas dasar kapasiti Perdana Menteri. Okey, persoalan aku daripada awal lagi aku mengatakan Anwar tidak layak memohon sebab ianya adalah saman sivil. Bila saman sivil itu adalah berkaitan dengan pribadi seorang individu, gitu ya. Dan dalam kes ini adalah dia disaman atas dasar pribadi dia, kelakuan salah laku dia sendiri, bukan atas dasar jawatan dia, Perdana Menteri itu, gitu dia. Kalau kau ingat cerita dia, dulu Yang Tuan Agong kita, Tunku daripada Negeri Sembilan, kau tak ingat nama dia, Tunku Mukris ke apa sebagainya, pernah disaman oleh bank atas kerana default untuk bayar loan. Jadi cerita dia, pada masa itu dia telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah dan juga dia membayar denda tu. Maknanya dia teruskan juga mahkamah tu. Walaupun dia masa tu Yang Tuan Agong, gitu dia. Kalau ikutkan Yang Tuan Agong ada satu kekebalan. Tapi benda ni adalah asal-asal pribadi, bukan atas dasar jawatan Yang Tuan Agongnya. Jadi kesalahan itu adalah kesalahan pribadi. Jadi bila kesalahan pribadi, ia boleh dikenakan saman sivil, gitu dia. Bayangkan, Yang Tuan Agong boleh disaman sivil, kan Perdana Menteri tak boleh disaman sivil atas isu pribadi, bukan atas isu jawatan dia. Kalau atas jawatan dia atau disebabkan oleh keputusan dia yang salah ke apa sebagainya, ianya diperlukan disabitkan kepada kabinet, itu dia. Keputusan Perdana Menteri biasanya dikaitkan dengan kabinet. Nah, sama juga dengan keputusan Yang Tuan Agong, biasanya dia akan dikaitkan dengan keputusan Perdana Menteri, gitu dia. Tapi dalam kes Yang Tuan Agong dulu tu ialah saman pribadi dia oleh bank, gitu dia. Dalam kes yang Anwar ni pun saman pribadi dia oleh Yusof Rauter, gitu dia. So, dalam konteks walau macam mana pun, memang aku, pada pandangan aku lah, walaupun aku bukan orang undang-undang gitu dia, kan, aku tak ada apa legal credential sebagainya, tapi pada pandangan aku tetap mengatakan Anwar tidak layak untuk memohon kekebalan ni sebab ianya disabitkan atas apa pertuduhan itu atas dasar pribadi dia. Salah pribadi dia, situ dia, bukan atas dasar jawatan dia. Jadi, tak tahulah aku keputusan macam mana hakim nak buat cerita dia. Dengar cerita, lawyer dia nak cuba bawa dia pergi mahkamah persekutuan dan minta tangguh lagi. Pada tarikh 16 bulan ni sepatutnya bercara, tak tangguh lagi. Dia. Aku tak tahu apa punya persoalan yang nak dipikirkan lagi lah. Nak gunakan immunity apa lagi dia. Sebab logik akal dia, immunity dia tak logik untuk peribadi dia. Untuk jawatan dia, yes. Untuk peribadi dia, tak ada. Tak ada kekebalan. Siapa pun yang tidak ada kekebalan. Dia pun Buaimah, Yang Tuan Agong ke Sultan ke Raja ke, tidak ada kekebalan atas pribadi dia. Atas jawatan dia, yes. Cerita dia. Aku setuju. Kalau nak buat kekebalan atas dasar jawatan Perdana Menteri, yes. Tapi ke atas dasar dia pribadi dia, memang tak patut cerita dia. Okey, itu je pandangan aku lah. Apa pun, kita tengok lagi nanti macam mana keputusan dia. Assalamualaikum.